kita dah kena pasti kita memerlukan 4 gulung polypipe subline. Kita pergi kepada kos utama dan kita letak di sini polypipe 16mm. Kita memerlukan sebanyak 4 gulung sahaja. Okey. Dan bagi pengiraan microtube pula, kita lihat di sini, kita just klik kepada folder microtube dan kita lihat di sini panjang satu gulung microtube adalah lebih kurang dalam 75 meter bersamaan dengan 246 kaki. Dan kebiasaannya kita akan menggunakan jarak minima sepanjang 2 kaki. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan, tuan-tuan boleh ambil meter untuk mengukur. Contohnya, tandakan satu bahagian dengan selotip ataupun sesuatu penanda, sesuatu mungkin di lantai contohnya, lekatkan di lantai, kemudian ukurkan sepanjang 2 kaki ya. 2 kaki di sini. Okey, contohnya di sini ya. Panjang antara satu bahagian ke satu bahagian adalah 2 kaki. Jadi apa yang tuan-tuan perlu lakukan, tarik microtube tadi panjang-panjang sehingga ke sini dan guntingkan dia di bahagian sini. Okey, itu adalah kaedah untuk mengukur memotong microtube. Dan sebaiknya jangan lakukan di waktu di bawah cahaya matahari kerana getah tersebut akan mula meregang, lembut dan meregang, jadi saiznya mungkin akan berubah. Sebaiknya lakukan pada waktu di tempat teduh ataupun pada waktu malam. Baik, berapa banyak gulung yang kita perlukan di sini? Baik, kita lihat di sini dengan jarak minimal 2 kaki ataupun paling maksimal sebaiknya adalah 2.5, itu paling maksimal. Tapi sekiranya tuan-tuan nak jimat, 2 kaki sudah memadai ya. Satu gulung kalau kita potong sepanjang 2 kaki, kita akan mendapat sebanyak 120 unit 120 unit microtube. Bermaksud kita memerlukan sekurang-kurangnya 1000 polybag. Bermaksud kita perlukan 1000 unit tube micro sepanjang 2 kaki setiap satu. Dan untuk itu kita memerlukan sekurang-kurangnya 8.33 roll ataupun dengan mudahnya kita rak-rak kepada 9 gulung microtube untuk 1000 polybag. Jadi seperti contoh yang saya tunjukkan tadi, sekiranya tuan-tuan ada 9 roll untuk tuan-tuan dan puan-puan potong setiap 2 kaki. Tak perlulah tuan-tuan dan puan-puan potong satu persatu ya. Ambil satu gulung dan kita panjangkan, ukur satu persatu, potong 2 kaki. Itu akan memakan masa yang lama ya. Apa yang boleh dilakukan, tandakan satu bahagian di lantai contohnya untuk 2 kaki. Okey, ini contohnya 2 kaki. Buka sekurang-kurangnya 5 gulung ya. Buka 5 gulung dengan arah yang lebih mudah contohnya untuk tuan-tuan tarik nanti. Contoh di sini. Okey, ini contoh gulung pertama, gulungan kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi apa yang saya boleh cadangkan, tarik satu bahagian ke sini, tarikkan satu bahagian ke sini, jadikan ianya 5 bahagian Okey, dah dapat 5 bahagian microtube tu tadi. Tarikkan semuanya, ukur setiap kali tuan-tuan potong, bermaksud tuan-tuan potong akan memotong sebanyak 5 microtube Bila dah potong, tarik perlahan-lahan. Gulungan ni kena buka elok-elok supaya ia tidak berselirat, sedikit demi sedikit setiap kali tuan-tuan tarik untuk memotong apabila dah potong di sini bila dah potong di sini, tuan-tuan letakkan satu bahagian. Bermaksud di sini telah bersedia sebanyak 5 keratan. Jadi apabila dah sedia 5, potong lagi dan letak lagi di sini 5 sehingga cukup 100 unit. Tuan-tuan dan puan asingkan, ikat Bila dah ikat di sini, bermaksud satu ikatan adalah 100 unit microtube 2 kaki. Jadi ianya akan memudahkan tuan-tuan dan puan-puan nanti mengira jumlah keseluruhan ini lebih menjimatkan daripada tuan-tuan potong satu persatu kemudian kira semula. Ia kerja banyak kali Baik, ini adalah kaedah
memotong microtube yang saya kerap gunakan. Baik, kita telah kena pasti kita memerlukan sekurang-kurangnya 9 gulung microtube. Kita pergi kepada kos utama dan kita masukkan di sini bilangan unit yang kita perlukan, 9 gulung microtube bersaiz 4mm. Baik, untuk dripper bengkok pula, memandangkan kita hanya akan mengusahakan sebanyak 1000 pokok cili nanti polybag, kita hanya memerlukan sebanyak 1000 unit dripper bagi setiap polybag. Begitu juga dengan joiner dan nipple yang kita akan sambungkan ke dalam set microtube nanti untuk sebanyak 1000 unit. Quick valve, rubber grommet dan end-line kita telah bincangkan tadi. Baik, di sini kita lihat end cap. End cap merupakan bagi 32mm kita akan menutup di bahagian hujung 32mm main pipe ini dengan end cap. Ini bagi memastikan air tidak lagi boleh pergi ke bahagian hujung keluar daripada hujung situ. Begitu juga dengan end line kita dah bincang tadi. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan juga perlu mendapatkan penembuk lubang efektif yang khusus untuk vertigasi. Di sini tuan-tuan alat ini tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat daripada pembekal peralatan vertigasi. Bagi 1000 pokok, 1 unit sudah memadai. Baik. Berkaitan dengan polybag punya, terdapat beberapa pendapat berkaitan mencadangkan penggunaan polybag putih. Dan ada juga pendapat mencadangkan penggunaan polybag hitam. Baik, kebanyakan di peringkat awal polybag putih banyak digunakan, iaitu polybag bersaiz 16x16 dengan berat 1 kg adalah lebih kurang dalam 22 helai. Pihak Agrofast Forward juga pernah menggunakan polybag putih, namun apa yang menjadi persoalan adalah jangka hayat ketahanan polybag adalah antara 6 bulan ke maksimum setahun. Kemudian polybag tersebut walaupun dikatakan mempunyai campuran UV, ianya masih reput, mudah reput. Jadi apa yang berlaku, kami terpaksa menukarkan semua polybag yang pecah kepada polybag hitam. Dan polybag hitam tu memandangkan ianya lebih tebal dan lebih besar, jadi berat sekilo polybag hitam adalah sebanyak 10 keping. Tuan-tuan akan hanya dapat 10 keping bagi setiap kilogram. Jadi disebabkan saiznya yang besar dan ianya lebih tebal dan ianya lebih tahan lama, kerana kalau kita lihat bagaimana nursery yang menyemai benih sawit, mereka menyemai selama bertahun-tahun ketahanan polybag hitam tersebut. Jadi sekiranya ianya dijaga dengan baik, ketahanannya antara 2 ke 3 tahun polybag berbandingkan dengan polybag putih ataupun yang ada UV, ia masih mudah rosak. Sebaiknya elakkan daripada menggerakkan polybag daripada tempatnya melainkan kalau ianya dalam keadaan terpaksa untuk tujuan pengawalan serangan penyakit. Okey. Untuk polybag pula, bagaimana kita nak tentukan berapa bilangan polybag yang kita perlukan? Bagi polybag hitam bersaiz 18x18, ini lebih besar kerana mereka yang menggunakan polybag putih mengatakan bahawa putih adalah memantul cahaya. Memang betul memantul cahaya, tapi disebabkan ketahanannya kita tidak boleh menggunakan polybag putih. Dan bagi polybag hitamnya, polybag hitam ni menyerap cahaya, jadi kandungan media di bahagian tepinya mudah panas. Dan apa yang berlaku selalunya kalau tuan-tuan dan puan membeli anak-anak pokok yang disemai di dalam polybag hitam, bila nak tanam, bila kita buka polybag tersebut, kita lihat akar berselirat di keliling di tepi polybag hitam. Ini kerana akar tidak dapat mengesan arah cahaya, dan apabila ia bergerak sampai di sisi polybag hitam tu, mereka tidak dapat pergi lebih jauh dan akan pusing keliling. Itu yang disebabkan kita lihat banyak akar di bahagian tepi polybag, polybag hitam. Dan apa yang berlaku sekiranya waktu panas contohnya, berkemungkinan dia punya akar tu akan agak terkejut kerana terkena kepanasan cahaya matahari yang diserap oleh warna hitam. Jadi dalam kes polybag hitam ni, saya mencadangkan untuk penggunaan polybag bersaiz besar supaya akar tersebut boleh bergerak dengan lebih luar, dengan lebih
ruang yang banyak. Baik, kita pergi kepada folder polybag. Bagaimana kita nak tahu berapa bilangan polybag yang kita boleh gunakan? Baik, untuk saiz 18x18, kadar 1 kg polybag hitam, kita akan mendapat lebih kurang dalam 10 keping polybag. Jadi, kita letakkan bilangan polybag atau bilangan pokok yang kita akan usahakan, dan kita akan dapat situ, kita kalikan dengan 1000 polybag, 1000 pokok kita bahagikan dengan 10 polybag, bermaksud kita memerlukan sekurang-kurangnya 100 kg polybag hitam. Baik, kita dah tahu sini 100 kg, kita masukkan bilangan yang kita perlukan di sini 100 kg. Okey, polybag hitam. Automatiknya dia akan kira di sini jumlahnya. Baik, bagi sabut ataupun sekam dalam bentuk guni, satu guni lebih kurang dalam RM5 harganya. Baik, kita pergi kepada pengiraan sabut dan sekam. Kadar penggunaan dalam satu guni kita boleh mengisi lebih kurang antara 5 polybag bagi satu guni. Jadi untuk 1000 pokok ataupun 1000 polybag yang kita akan usahakan, kita memerlukan sekurang-kurangnya 200 guni. Di dalam kes ini, sekiranya tuan-tuan dapat mudah untuk perolehi sabut dan sekam serentak, tuan-tuan boleh memesan membeli gabungan 100 sabut, 100 guni sabut dan 100 guni sekam. Dan kemudiannya bila tuan-tuan dan puan-puan ingin memasukkan media ke dalam polybag, campurkan kedua-dua media tadi dalam satu bekas dan gaulkan sedikit, dan baru kita masukkan ke dalam polybag, pada kadar 50-50, 50-50, senang. Baik, kita dah tahu kita memerlukan sebanyak 200 guni media, dan kita masukkan dalam kos utama sebanyak 200 guni kita perlukan media. Baik, seterusnya adalah pengiraan silver shine. Di sini kalau kita lihat